Masih muda, masih hijau. Namun di medan perburuan sebenar, kesilapan bukan satu pilihan. Sama ada di darat, laut maupun udara, misi rahsia mereka mesti dilaksanakan. Pantas, senyap dan agresif. Mereka Anti-Corruption Tactical Squad atau ACTS. Selepas lebih 5 dekad penubuhannya sejak 1 Oktober 1967, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini memiliki pasukan elitnya sendiri. ACTS atau X bukan sahaja dilengkapi dengan senjata moden berteknologi tinggi. Mereka adalah pegawai profesional yang terlatih, memiliki kemahiran taktikal, setanding unit khas lain. Kelebihan sebenar mereka terletak pada ilmu dan kepakaran dalam selok-belok jenayah rasuah. Mereka turun ke lapangan bukan sekadar untuk menggempur, tetapi untuk memastikan setiap operasi berpaksikan strategi, fakta dan bukti. Yang pertama sekali, pegawai-pegawai kita yang dipilih ini sudah pasti kita tapis. Mereka ini mempunyai kesihatan fizikal yang baik, kecerdasan yang mental yang baik, dan kita latih mereka dengan pengetahuan-pengetahuan dari segi operasi dan sebagainya dan menyertai pasukan ini. Dan apabila suatu operasi kita adakan pasukan sendiri ini, elemen of kawalan kita terhadap mereka mudah sebab mereka adalah ahli dalam agensi itu. Pemantauan pun mudah dan mereka faham apa operasi itu. Tapi yang paling penting adalah elemen of kerahsiaan itu sendiri. Sebab apabila ada sesuatu operasi untuk dilaksanakan, penglibatan kita diperlukan. Taklimat-taklimat operasi dan sebagainya, maklumat-maklumat yang rahsia yang ditaklimatkan kepada kita itu hendaklah disimpan dengan baik supaya ianya tidak bocor. Sebab itulah kita kata dalam kita punya Team X punya motto lah, kita kata speed, silent and aggressive. Silent tu bukannya senyap, silent itu tidak bercakap supaya maklumat itu dirahsiakan. Ditubuhkan pada 5 Oktober 2023 dengan keanggotaannya dipilih secara selektif. Majlis Pentauliahan membabitkan pegawai dan anggota ACTS berlangsung pada Februari 2024 di Kompleks Latihan Tempur Jarak Dekat VET 69 di Ulu, Kinta Perak. Terpilih dalam kalangan yang terbaik, skuad berprofil tinggi ini ditempa melalui Advanced Special Operation Training atau ASOT, satu latihan ekstrim yang menguji ketahanan fizikal, mental dan kesetiaan mereka. Kita tidak boleh lari. Pasukan elit mana-mana pun dia mesti sentiasa ataupun pada setiap masa cergas. Untuk memastikan cergas, mereka hendaklah diberikan latihan yang cukup untuk memastikan pasukan ini matang dan berpengalaman dan ilmu sentiasa diterapkan kepada mereka. Kita menghantar mereka ini juga berkolaborasi dengan tim-tim sahabat-sahabat kita yang lain yang di agensi-agensi yang telah lama mempunyai pengalaman dalam bentuk operasi taktikal ini. Jenayah rasuah pada hari ini semakin kompleks, berlapis dan penuh risiko. Realiti di lapangan, SPRM memerlukan pasukan yang mampu menyelinap, menyerbu dan pada masa sama mengawal keadaan dengan disiplin tinggi. Justru di sebalik setiap operasi, terselip rahsia persiapan yang panjang dan teliti, termasuklah dalam menjayakan Op Karen di bumi Borneo baru-baru ini. Kali ini, faktor geografi menjadi medan ujian getir buat skuad taktikal ini apabila mereka terpaksa menempuh laluan darat yang panjang, meredah laut bergelora tanpa sempadan, selain melaksanakan teknik terjunan tali dari helikopter di tengah samudera. Apa yang paling mencabar adalah penyelarasan elemen di mana serbuan itu hendaklah dilakukan dengan teliti dan tidak
menggagalkan operasi kerana kita perlu berpandukan kepada ketepatan maklumat dan juga perlu memastikan ketepatan masa serbuan. Kita tidak boleh lewat seminit ataupun awal seminit lah. Setiap misi besar bermula dengan perancangan rapi, logistik, risikan, kawalan maklumat, semuanya boleh menentukan sama ada operasi berjaya atau musnah sebelum bermula. Bagi mastermind operasi mega ini, pengarah kanan bahagian operasi khas, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin, sedikit sahaja silap percaturan dibuat, usaha bertahun bagi menumpaskan kartel minyak kedua terbesar di bumi Borneo ini akan menjadi sia-sia. Antara yang pertama, nak pastikan kapal tu dapat kita intercept di lautan, di tempat yang sepatutnya. Kerana kita perlu intercept dan menjalankan bongkaran, search di atas premis kapal. Itulah kita kena pastikan. Jadi latitude, longitude yang tepat. Pemantauan menggunakan satellite tracking. Dan kemudian deployment of SCTS team serentak, air pasang, air surut dan kekangan-kekangan tersebut. Ada kalau dilihat daripada footage yang ada, kita menggunakan kaedah daripada udara, menggunakan terjunan ke atas kapal, dan kita juga perlu menyemak di kapal di bawah tu terdapat tangki yang kita berdasarkan maklumat, terdapat tangki yang telah dilindungi, tangki ekstra, yang mana terdapat smuggling minyak dibuat additional tangki itu kena buat sedia makan, yang mana kita menggunakan diver dan kita menggunakan bot tertentu untuk pergi ke tempat kapal. Jadi memang yang pertama kekangan untuk memastikan sinergi terhadap operasi ini. Pun begitu, dalam jenayah keuangan berprofil tinggi, serbuan hanyalah satu babak. Kerja sebenar bermula jauh lebih awal, menjejak aliran wang, mengorek bukti transaksi, menyambung titik antara nama, akaun dan syarikat yang bersembunyi di sebalik rangkaian gelap. SPRM ni pegawai saya, mereka juga dilatih untuk menyiasat. Bukan sekadar untuk menjalankan tindakan membantu menjaga keselamatan. Berlaku ketika serbuan dijalankan, katakan berjumpa barang-barang kes. Tim SCTI ni juga mampu untuk mengambil tindakan merampas dengan kaedah mengikut SOP kami. Jadi itu bezanya. Sekiranya ada keperluan untuk dipanggil di mahkamah, pegawai tim SCTI ini seorang dua mampu untuk pergi, dia capable to go to court. Sebab dalam kes-kes SPRM ini tentang integriti barang-barang kes yang dijumpai adalah selalu dipertikaikan di mahkamah. Diberi mandat sebagai peneraja utama pasukan petugas khas pelbagai agensi atau Multi Agency Task Force MATF bagi menangani kes-kes berprofil tinggi, mengekang ketirisan dana awam serta memulihkan hasil negara. Tan Sri Azam Baki melihat SCTS sebagai salah satu jawapan kepada cabaran itu. Dari segi perspektif kepimpinan, saya melihat SCTS ini telah mencapai matlamat penubuhan ini dan menjadi tonggak kepada kelancaran operasi yang besar-besar. Sebab itu saya awal tahun saya katakan SPRM akan memfokuskan pada kes-kes berskala besar. Jadi bila tubuhnya MATF, yang mana MCC atau SPRM akan lead serta operasi ini. Jadi saya sebenarnya satu orang yang tidak pandang ke belakang. Saya kata by hook or by crook, my officer for SCTS, you have to be there. You demam tak demam, you have to be there. That is the spirit that I want. Mereka tidak mencari nama, tidak menagih pujian. Mereka adalah perisai senyap negara, menentang rasuah tanpa kompromi. DNA mereka, integriti, kerahsiaan dan keberanian. Mereka SCTS, Anti-Corruption Tactical Squad, dan mereka pemburu yang benar-benar senyap.